Sebelum ni aku menyampah gila tengok orang ada benda ni. Apa benda hidup kau nak serabut sangat? Jadi berdasarkan pengalaman hidup, aku diam, aku simpan je dalam tekak aku. Sebab aku takut nanti terjilat ludah. Sekarang tak pasal-pasal aku dah ada dah seketul. Aduh, memanglah time buat video kau boleh pegang sebelah tangan, tapi sebelah lagi pegang dan tunjukkan barang. Tapi macam ni lama-lama penat tau. Memanglah kejap-kejap kau okey lah, tapi bila lama-lama tangan sendiri bahagian shoulder akan lengah. Aku boleh sarung je macam rantai. Lepas sarung macam rantai, letak je telefon yang support dengan magnet MagSafe. Jadi contohnya macam sekarang kita dah pakaikan kan. So kita tengok. Nampak tak? Senang. Kalau lah kata menegak macam ni aku tak puas hati, aku cuma perlu pusingkan je macam ni. Dah boleh juga melintang. Tapi mungkin korang yang tengah tengok menegak tu rasa pelik lah. Barang untuk magnet dekat casing dia letak macam ni, dia bagi. Ada part-part sikit-sikit dia ada bagi. Kalau kau tak ikat, goyang-goyang sikit, dia boleh bergerak-gerak kan. Jadi gunakan tali ni, klip je pada body dia. Tak kisahlah kau nak kanan ke kiri ke kanan ke. Klipkan sikit, dia akan lebih fix. Tidak mudah nak bergoncang. Yang aku ambil ni barang dia harga murah je. Untuk level macam aku dah cukup sangat.